modul yang kita bersama ini dan seterusnya kita akan sambung dengan modul keempat silakan Cik Sufian daripada Perbadanan Wakaf Selangor yang akan menyampaikan pengisian tentang indahnya wakaf. Jadi mudah-mudahan kita dapat menarik ini, dapat mengambil manfaat daripada pengisian yang akan disampaikan oleh Ustaz Mak Sufian Asori bin Umar. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Ustaz, apa-apa handout kan nak bagi tak ada? Tak ada buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum aw kama qala. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang minta Allah sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana inayah dan keberkatan. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini sama-sama kita dapat berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, iaitu mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah tuan-tuan dengan menuntut ilmu inilah akan membezakan kita dengan orang lain tuan-tuan. Kita buat satu perkara dengan berilmu lebih seronok tuan-tuan, berbanding kita buat satu perkara tanpa ilmu tuan-tuan, ikut-ikutan insya-Allah tuan-tuan. Dan insya-Allah tadi tuan-tuan kita dah belajar berkaitan sabar ya. 3 modul sabar tuan-tuan insya-Allah. Harap tuan-tuan dapat bersabarlah satu modul lagi tuan-tuan. Jangan lagi dulu insya-Allah tuan-tuan. Satu modul lagi tuan-tuan bersabar insya-Allah. Kerana apa? Allah bersama dengan orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin insya-Allah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, tajuk yang diberi kepada saya indahnya wakaf. Dan maka berterusanlah pahala mengalir insya-Allah. Pertama-tama sekali kita melihat sedikit sejarah awal wakaf ini tuan-tuan. Sejarah wakaf ini dianya bermula pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dianya bermula ketika mana baginda Rasulullah berhijrah pada bumi Mekah ke bumi Madinah. Ketika mana baginda berhijrah ke bumi Madinah, baginda singgah di Quba. Ada riwayatkan dalam 12 hari. Kita tidak tahulah. Tapi ketika mana baginda sampai ke Quba, baginda mendirikan sebuah masjid. Dalam tempoh 12 hari itu ada riwayat kata 14 hari. Baginda mendirikan sebuah masjid Quba tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan bayangkanlah masjid Quba ni macam masjid Bushra tak. Jangan tuan-tuan bayangkan macam masjid Jerutung, tidak. Dia simple saja tuan-tuan. Tapi baginda mendirikan masjid, iaitu masjid wakaf. Dan kemudian baginda berhijrah pada bumi Quba ke bumi Madinah. Sampai saja di Madinah, baginda membeli daripada 2 orang anak yatim piatu, yakni Sahal dan Suhail. Kemudian baginda mewakafkan tanah tersebut dan didirikan Masjid An-Nabawi, dan masjid itu telah berfungsi sehingga hari ini. Kalau tuan-tuan ingatlah, tuan-tuan yang pernah pergi sana menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, pasti akan singgah di dalam Masjid An-Nabawi, iaitu masjid yang diwakafkan tanahnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah wakaf itu sendiri tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita melihat kepada perkara ini, para sahabat majoriti melazimi ibadah wakaf, termasuklah Umar, termasuklah Uthman, termasuklah Abu Bakar As-Siddiq. Majoriti, sehingga seorang sahabat iaitu Jabir menyatakan, tidak seorang pun di kalangan para sahabat yang berkemampuan tidak mewakafkan hartanya.
Majoriti mereka melazimi ibadah wakaf kerana wakaf ini satu ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ianya sunnah, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila wakaf ini ada, tuan-tuan, maka kita kena lihat kepada hadis yang menjadi suntikan kemanisan kepada umat Islam dan suntikan kemanisan kepada para sahabat untuk melazimi ibadah wakaf. Iaitu hadis baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis, baginda menyatakan dalam satu hadis, "Iza matat insan in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin ulah, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di sini tuan-tuan kena jelas. Yang mana di dalam hadis ini baginda menyatakan apabila matinya manusia itu, maka terputus segala amalannya. Terputus ni maksud dia apa, tuan-tuan? Bila kita mati, maka kita terhalang melakukan perkara-perkara apa pun. Kita terhalang untuk datang ke surah Al-Khalid Al-Walid. Kita terhalang untuk datang ke masjid. Kita terhalang untuk berbuat baik. Kita terhalang untuk berbakti lagi, tuan-tuan. Dia menghalang, kereta ni menghalang tak dia ibadah. Okey, tuan-tuan, ada pengumuman sikit. Nak minta pindahkan kereta siapa yang nombor plate RAR 4252. Mohon dialihkan. Kereta apa? Tak tahu. Nombor plate je. RAR 4252. Mohon dialihkanlah, insya-Allah. Sama-sama. Okey, tuan-tuan. Kita berbalik ke mana tadi? Okey, kita berbalik. Maksudnya terhalang, tuan-tuan. Maksud dekat sini. Dia terhalang melakukan kebaikan. Bila di sini, tuan-tuan, baginda menyatakan 3 perkara ini, kalau tuan-tuan buat, insya-Allah pahalanya berterusan kepada kita ila yaumil qiyamah, selagi mana ianya memberi manfaat kepada umat Islam. 3 perkara ini, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan Allah sekalian, yakni sadaqatin jariyah. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, sedekah jariah ini, sedekahnya mengalir. Dalam bahasa Melayu, sedekahnya mengalir. Seperti mana air sungai yang mengalir. Kalau tuan-tuan yang pernah mandi air terjun, yang pernah mandi air sungai, airnya mengalir sahaja. Itu dikatakan jariah. Sedekah jariah ini sedekahnya mengalir. Kalau kita lihat kepada kitab Fiqh Manhaj yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab ini, tuan-tuan, iaitu sedekah jariah ini adalah wakaf. Sedekah yang mengalir ini adalah wakaf. Dia tidak ada sedekah lain selain daripada wakaf. Mesti wakaf inilah sedekah jariah dia, sedekah yang mengalir, tuan-tuan. Tapi kita kena faham berkaitan dengan sedekah ini, tuan-tuan, tuan-tuan kena jelas. Sedekah ini terlalu umum. Kalau kita melihat kepada satu hadis, dalam hadis Bukhari, kullu ma'rufis sadaqah. Setiap kebaikan yang tuan-tuan buat, itu sedekah. Tuan-tuan senyum, sedekah. Tuan-tuan basuh duit dalam tabung, sedekah. Tuan-tuan wakaf, sedekah. Tuan-tuan zakat pun sedekah. Sebab dia memberi manfaat kepada orang lain. Apa lagi tuan-tuan contoh? Hari ni tuan-tuan tolong buka live. Contohlah, internet tak ada contoh. Tuan-tuan buka hotspot. Hotspot ni. Nak bantu buat live hari ni. Orang lain mendapat manfaat daripadanya. Itu pun sedekah, tuan-tuan. Cuma di dalam Islam ini, tuan-tuan, untuk Allah sekalian, dia ada dikhususkan sesuatu benda. Infak. Infak ini dia mesti berkaitan dengan harta. Dia bukan senyum tak dipanggil infak, tuan-tuan. Istilahnya salah. Tuan-tuan senyum, Ustaz saya dah infak, Ustaz. Tak. Infak ni mesti berkaitan dengan harta, tuan-tuan. Tuan-tuan infakkan, Ustaz saya nak infakkan kereta saya untuk jadikan jenazah. Contoh, boleh tak ada masalah. Saya nak infakkan duit saya ini untuk program Ihya Ramadan. Saya nak infakkan duit ini untuk buat orang berbuka puasa ketika mana hari pertama di bulan Ramadan. Tak ada masalah. Sebab apa? Dia mesti berkaitan dengan harta, tuan-tuan. Infak pisang. Tak ada masalah harta. Dia tak boleh senyum. Senyum tak dipanggil infak. Itu sebab kadang-kadang setengah tabung kalau lalu depan kita kan, kalau setengah masjid, setengah surau, dia dah tabung. Kadang-kadang ditulis sedekah, orang tolak senyum. Tolak sedekah. Sebab apa? Bila dia tolak tabung itu, orang lain dapat masuk duit. Itu sedekah, tuan-tuan.
tolong tolak. Tapi kita nak infak. Infak ni kena masuk duit dalam tabung. Itu dipanggil infak. Tuan-tuan kena jelas. Jelaskan setakat ni. Beza sedekah dan infak, tuan-tuan. Tetapi di dalam Islam ni dia khususkan lagi sesuatu benda iaitu wakaf. Wakaf ini mesti berkaitan dengan aset kekal. Sebab itu kalau orang dulu kalau wakaf mesti bagi tanah. Permanen terus, tuan-tuan. Kekal. Orang bagi bangunan. Masa dulu pembinaan Masjid Bandar Bukit Raja Kelang dia ada wujudkan wakaf pahiling. Lelekat terus, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan sekalian, tak semua tempat perlukan tanah. Tak semua perlukan bumbung. Tak semua tempat perlukan kapet. Sebab saya pernah pergi satu sekolah, tuan-tuan, Allah sekalian, berlakunya kemalangan lah, kematian kepada seorang pelajar kita, tuan-tuan. Yang mana waktu itu pendawaian yang sangat problem. Sebab apa saya kata problem? Kerana apa? Pendawaian tersebut punca berlakunya kematian. Ada kabel bocor waktu itu, tuan-tuan. Bila kita datang, kita tengok bukan hanya pendawaian saja, bumbungnya yang agak berlubang. Kalau hujan memang straight the point. Sebab apa? Anak itu baru lepas jadi imam solat asar. Tak sempat jadi lepas jadi imam. Ketika mana dia balik nak pergi ke Kelang, dia lalu dekat Susu Gajah. Susu Gajah tu pula ada arus. Kalau puan-puan, tuan-tuan pergi dekat sekolah tu, janganlah kita jumpa Susu Gajah tiang dia plastik. Tak pernah jumpa lagi lah. Soalnya Susu Gajah tiang dia besi-besi, tuan-tuan. Bila ada arus, berlakunya kematian, tuan-tuan. Kemalangan lah. Bila kita turun site visit, kita melihat pelajarnya terpaksa disumbat dalam satu kelas dalam 80 orang pelajar, tuan-tuan. Kerana satu blok terpaksa ditutup. Satu blok terpaksa ditutup kerana apa? Musibah yang berlaku. Waktu tu memang ikat tali kuning lah. Tali kuning, tali putih. Sorry. Tali kuning kot. Okey, diikat, tuan-tuan. Bila berlakunya musibah itu. Dan kita turun memang teruk lah. Lepas itu kita bawa benda ni kepada atasan. Dan Alhamdulillah kita memberi kelulusan kepada sana untuk pendawaian, tuan-tuan. Alhamdulillah, total permohonan yang diperlukan sekitar RM430,000 untuk baik pulih bumbung, untuk buat pendawaian yang baru, tuan-tuan. Alhamdulillah, Wakaf Selangor dapat bagi sumbang ke sana, tak banyaklah, tuan-tuan. Maksimum dalam bentuk sumbangan fisabilillah, kita dapat bagi dalam RM50,000, tuan-tuan. Siap pendawaian dan bumbung dia ditaja juga oleh UPM, KBS, Tijari Jaiz dan sebagainya. Alhamdulillah, tuan-tuan. Siap sekolahnya, tuan-tuan. Sebab itu saya kata apa? Tak semua orang perlukan bumbung. Ada orang perlukan pendawaian. Ada orang perlukan, orang kata, aircon. Sebab kita pergi satu surau, tuan-tuan. Saya masuk solat zuhur, panas berdesing. Berdesing lah. Panasnya, panas sangat lah, tuan-tuan. Amat-amat. Berdesing bunyi dia. Bukan berdesing aku kan. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Tapi panas sangat, tuan-tuan. Dia perlukan aircon. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita melihat di sini, maka berlakunya jawatan kuasa fatwa kebangsaan kali ke-77 telah mengharuskan wakaf tunai, tetapi syarat dia mesti ditukarkan kepada aset-aset kekal. Sebab apa, tuan-tuan? Orang nak bagi tanah mahal. Tuan-tuan, dia nak wakaf tanah, mahal. Tak mampu kita, Ustaz. Kita tanah pun tanah depan rumah je. Itu pun beli in-lot, contoh. Takkan nak buat kubur kat situ. Tak. Contoh, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kita nak wakaf tanah tak mampu. Tetapi bila wujudnya wakaf tunai, kita boleh berwakaf dengan sangat minimum. RM1 boleh. RM5 boleh. RM10 boleh. RM100 boleh. Kalau tuan-tuan nak tukar rupiah pun boleh. Contohlah, tuan-tuan. Tak ada masalah. Tetapi, kita kembali kepada fatwa, syaratnya mesti ditukarkan kepada aset-aset kekal, tuan-tuan. Manakala kita melihat pula kepada fatwa negeri Selangor, tahun 2017 telah mengharuskan wakaf, sebab wakaf tunai ni tidak ada dalam buku, ya, dalam kitab tak ada. Dia dalam fatwa, tuan-tuan. Kalau kita lihat wakaf tunai pada jawatan kuasa fatwa Selangor tahun 2017 telah mengharuskan wakaf
tunai, tetapi syarat dia mesti dikembangkan dan juga ditukarkan kepada aset-aset kekal. Dia buat pecahan dua pula, tuan-tuan. Iaitu pecahan yang pertama, wakaf ini mesti dikembangkan. Contohnya, pada hari ini tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang berwakaf tanah, tuan-tuan. Dan satu tanah tersebut di Bangi, dekat Sungai Merab, dekat dengan Ilim, tak silap saya, kita ada bangunkan satu petron. Petron yang mana petron ini memberi manfaat kepada Masjid Sungai Ramal Luar, tuan-tuan. Kerana apa kita serahkan kepada Masjid Sungai Ramal Luar sebahagian persen tersebut? Kerana apa? Pewakaf dahulu dia mewakafkan khusus untuk Masjid Sungai Merak Luar lah. Masjid Sungai Ramal Luar, tuan-tuan. Khusus. Maka kita ada pecahannya, tuan-tuan, ke arah sanalah. Kita bangun Petron, kerana orang tanya dengan kami, kenapa bangun Petron? Kenapa tak bangun Petronas? Why, Ustaz? Why? Contoh, tanya macam itulah persoalan dia. Bila dia begini, tuan-tuan, pertama poin yang saya nak bawa, pertama, berdekatan dengan tanah Petron tersebut, sudah ada Petronas. Tuan-tuan pernah jumpa Petronas, sebelahnya Petronas? Setakat ni tak pernah jumpa lagi lah. Soalnya Petronas, depannya Petronas ada. Tapi Petronas, sebelahnya Petronas tidak pernah kita jumpai setakat ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tuan-tuan yang Allah sekalian. Kerana apa? Kerana syarat yang diletakkan oleh Petronas tidak boleh kepada institusi. Mesti atas nama individu yang mewujudkan company. Sebab itu kita tak bolehlah bangunkan Petronas. Bukan tak nak, dah usaha dah. Hantar berkali-kali paper, reject. Sebabnya itu, tuan-tuan. Okay? Bila begitu, tuan-tuan, kita bawa benda ini kepada fatwa. Sebab apa? Kita punya ahli lembaga pengarah terdiri daripada Jabatan Mufti, iaitu Datuk Mufti sendiri, tuan-tuan. Kita bawa kepada fatwa benda ini. Bila kita bawa kepada fatwa, maka fatwa mengatakan dan menyatakan, tuan-tuan, boleh tidak ada masalah Petron ini, tetapi syarat dia jangan ada rokok jualan di sana. Vape tiada jualan di sana. Dan kita sewakan, ada lok-lok kedai sikit lah dekat Petron tu. Macam ni orang sewa McD, macam dekat mana ya, dekat Kota Kemuning, Starbucks ya. Kota Kemuning Starbucks, tapi Wakaf Selangor tak. Muiz Chicken. Contohlah, kita bagi sana. Alhamdulillah lah, tuan-tuan, itu antaranya lah. Dia baru masuk dalam bulan ni atau bulan depan. Rasa bulan ni dia masuk, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ini dia, tuan-tuan. Itu yang antara yang kita kembangkan lah. Tetapi, tuan-tuan, sebahagian lagi kita bentuk dalam bentuk sumbangan fisabilillah, iaitu alhamdulillah, tuan-tuan, pada tahun 2025 kita telah mengagihkan hampir, saya kira cerita pada tahun 2024. Tahun 2024 kita telah mengagihkan sumbangan fisabilillah hampir 2.4 juta kepada 76 institusi. Pada tahun 2025 kita telah meneruskan dalam 4 mesyuarat, iaitu telah kita meneruskan hampir 3.6 juta dalam 97 institusi. Pada tahun 2026, pada mesyuarat yang pertama yang berlangsung pada 10 Mac 2026, bilangan pertama, tuan-tuan, telah kita meluluskan hampir 1.55 juta. Dan bilangan kedua kepada 37 permohonan, dan bilangan kedua telah kita luluskan pada 2 minggu lepas, yang mana hampir 1.4 juta ringgit, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. InsyaAllah dia akan berlangsung, sebab apa, ini adalah hasrat orang ramai yang mana agen tersebut dan mengikut kepada hukum fatwa negeri Selangor 2017, tuan-tuan. Ini kena jelas, tuan-tuan. Maka di sini juga, tuan-tuan, kami juga dinasihati oleh Datuk Mufti sendiri supaya apa? Aset-aset wakaf itu sekurang-kurangnya mesti digunakan 5 tahun, tuan-tuan. Sebab kita tak nak ada yang berlaku, kita menjaga harta wakaf sepenuh-penuh hati kita, tuan-tuan. Kalau kita bagi kapet, sekurang-kurangnya kapet ini kena tahan 5 tahun ke atas. Kalau kita bagi akaun, sekurang-kurangnya akaun itu digunakan 5 tahun ke atas. Ini berkait dengan
arahan Datuk Mufti sendiri tuan-tuan. Kena jelas tuan-tuan. Setakat ni jelas tuan-tuan. Kena fatwa. Dan kita lihat syarat-syarat tuan-tuan. Syarat-syarat. Wakaf ni tuan-tuan, rukun-rukun wakaf lah. Macam solat dia ada rukunnya. Rukun solat kalau tuan-tuan langgar, solatnya tidak sah. Kalau wuduk pun ada rukun-rukunnya. Tuan-tuan tak cukup rukun, tak sah. Wakaf pun ada rukun-rukunnya tuan-tuan. Ini persoalannya. Pertama rukun wakaf, mesti ada pewakafnya. Pewakafnya kena ada tuan-tuan. Pewakaf ni maksudnya pemberi harta tu. Kena ada tuan-tuan. Contohnya pemberi harta itu mesti atas diri dia sendiri. Jangan kita wakafkan harta orang lain. Tak boleh. Kita bengang dengan jiran kita. Lepas tu jumpa kat wakaf, ambil kunci kereta dia. Aku nak wakaf kereta jiran. Parking depan rumah, contoh. Tak puas hati ni. Kereta banyak semak kat depan rumah, contoh. Tak boleh. Dia mesti hak milik mutlak kita punya sendiri, tuan-tuan. Yang kedua, kita tak boleh wakaf yang mana kereta itu masih loan bank. Tuan-tuan kata, Ustaz, saya tak boleh bayar lah 6 bulan, Ustaz. Saya nak wakaf kereta ni, contoh. Dia tidak boleh begitu, tuan-tuan. Nak wakaf mesti hak mutlak tuan-tuan punya sendiri. Kena jelas benda ini. Dan bila berwakaf ni juga, tuan-tuan, jangan sampai menafikan hak-hak waris. Sebab kalau kita melihat dalam satu sirah, tuan-tuan, iaitu Ka'ab bin Malik, ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana dia nak bersedekah hartanya, yang mana Nabi berpesan dan nasihat, wakaflah hanya 1/3 sahaja daripada harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1/3 saja. Jangan menafikan hak-hak waris, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, di sini pewakaf ni kena hak mutlak dia punya sendiri, tuan-tuan. Dan kalau boleh jangan menafikan hak-hak waris sekali, tuan-tuan. Ini tak, Ustaz. Saya rasa, Ustaz, saya nak bagi semua harta saya, Ustaz. Jangan. Masalahkan kami, tuan-tuan. Sebab kita tak nak warisnya sampai meminta-minta, tuan-tuan. Sampai tahap macam tu kena hati-hati. Dan seterusnya, tuan-tuan sekalian, harta yang anak tak cukup umur kita tak boleh berwakaf, tuan-tuan. Kena jelaslah, harta orang gila ke tak boleh berwakaf. Sebab itu, tuan-tuan, wakaf ni mesti hak mutlak kita sendiri, dan harta itu berharga, kita boleh berwakaf, insya-Allah, tuan-tuan. Tetapi bila kita berwakaf ni, kita bagilah yang terbaik, tuan-tuan. Janganlah kita bagi, kalau kita banyak tanah, ada 10 tanah kan, 10 lot tanah, kita bagi betul-betul dalam hutan. Lepas tu dia niat pula khusus. Ustaz, saya nak niat tanah saya ni, Ustaz, tolong dirikan surau. Contoh. Tapak surau. Sebab kalau dia niat khusus, maka kita kena fokus kepada khusus dia, tuan-tuan. Kita tak boleh tukar. Nak buat benda lain. Tak boleh. Dia kena bawa kepada fatwa. Dia agak susah tukarlah, tuan-tuan. Tapi di sini, tuan-tuan, dia berwakaf ni bagilah yang terbaik, insya-Allah. Sebab apa? Begitulah dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Dia bermaksud tidak akan sekali-kali sempurna kebajikan kamu dan kebaktian kamu sebagaimana kamu tidak berikan yang paling kamu cintai, bagi yang terbaik. Sebab itu kena jelas, tuan-tuan, bila kita bagi yang terbaik ini, insya-Allah, mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, tuan-tuan. Bagilah yang terbaik. Kalau ada tanah tu, janganlah bagi tengah-tengah hutan. Kita nak daki, nak buat ukur tanah pun payah, tuan-tuan. GPS pun tak dapat kesan. Memang kena redah, sebab kita pernah dapat tanah paya, tuan-tuan. Nak ukur tanah kena masuk slope. Orang kata lumpur lah, main lumpur pula. Padahal tak nak mandi lumpur pun. Kena redah. Sebab apa? Nak pastikan tanah tu. Sebab itu, tuan-tuan, itulah pewakaf, tuan-tuan. Wakaf ni mesti harta diri kita sendiri. InsyaAllah. Poin yang kedua, tuan-tuan. Mesti ada harta yang diwakafkan. Jangan cakap mula, Ustaz, saya nak wakaf, Ustaz. Tapi harta wakaf tu tidak ada.
Dan harta wakaf itu mesti hak mutlak kita sepenuhnya. Baru dikira wakaf, tuan-tuan. Dan harta wakaf itu bukan orang lain punya, mesti kita punya. Mesti ada harta wakaf tersebut, tuan-tuan. Itu kena jelas, tuan-tuan. Sebab itu, bila ada harta wakaf, maka bolehlah berwakaf, tuan-tuan. Okey, jelas poin yang kedua. Poin yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga, mesti ada penerima wakaf. Cuma tuan-tuan sekalian, bila penerima wakaf ini, kita kena lihat. Apabila orang berwakaf tanah, penerima dia mesti Majlis Agama Islam Selangor, iaitu MAIS, tuan-tuan. Sebab apa? Dia badan yang berautoriti. Tak ada masalah kalau tuan-tuan kata, Ustaz, saya nak niat khusus, tak ada masalah. Sebab apa? Kita ada satu borang hasrat, apabila dia berwakaf tanah, dia ada niat khusus. Kalau kata, Ustaz, saya tak nak khusus, saya nak umum je. Maksudnya bergantunglah pada Perbanan Wakaf Selangor nak buat apa, tak ada masalah. Janji memberi manfaat kepada umat Islam. Itu insya-Allah tuan-tuan mudah sikit. Bila dia khususkan, kita kena tengok. Contoh, Ustaz, saya nak wakafkan tanah. Tanah saya ni kat sebelah surau, Ustaz. Saya nak wakafkan. Tapi saya nak buat tapak surau. Tak boleh kan? Sebab kalau tuan-tuan wakaf tanah, tuan-tuan letakkan hasrat sebagai tapak surau, maka kita kena bina surau di atas tanah tersebut. Tapi kalau tuan-tuan letak, saya wakafkan tanah ini, manfaat dia untuk surau, maka apa-apa yang dia ada atas tanah tersebut, memberi manfaat kepada surau tersebut. Inilah yang berlaku kepada Petron, yang kita bangunkan Petron di sungai, dekat dengan Ilim tu, yang mana tanah tersebut, manfaat dia adalah untuk Masjid Sungai Ramal Luar, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Itu antaranya lah. Sebab hasrat wakaf itu sendiri, tuan-tuan. Wakaf Selangor tidak boleh mengambil sebahagian portion bagi kepada masjid lain. Tak boleh. Kalau nak ambil portion tersebut, mesti portion daripada Perbanan Wakaf Selangor. Dia tak boleh ambil bahagian daripada Masjid Sungai Ramal Luar tu bagi masjid lain. Tak boleh. Tak ada masalah. Tak boleh lah, tuan-tuan. Kena jelaslah kat situ. Okey. Yang keempat, tuan-tuan, akad wakaf. Ni ada beritahu kepada saya ni. Ramai khilaf dekat sini, tuan-tuan. Akad wakaf ni, tuan-tuan kena jelas. Pertama sekali, tuan-tuan, akad wakaf ini, yang pertama sekali, kita kena sebutlah, saya berwakaf. Itu jikalau kita ada, tuan-tuan. Sebab kalau kita melihat, setiap amalan bermula dengan niat, yang mana dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW, innama a'malu binniat, setiap amalan bermula dengan niat, tuan-tuan. Sebab niat ini membezakan kita berwakaf. Dengan niat kita membezakan kita berinfak. Dengan niat kita membezakan kita berzakat. Dengan niat kita membezakan kita bersedekah, tuan-tuan. Niat contoh. Niat pertama, tuan-tuan. Tetapi tuan sekalian, apabila berlakunya orang kata zaman dah berubah, zaman dah berkembang, elektronik sudah berkembang, tuan-tuan, maka wujudnya lah tabung wakaf, maka wujudnya wakaf secara online, maka wujudnya aplikasi wakaf. Maka di sini, tuan-tuan dan sekalian, kita mengikut kepada pandangan, iaitu daripada kitab fiqh, iaitu Al-Umur bin Maqasidha, iaitu setiap perkara dinilai berdasarkan tujuan, tuan-tuan. Bila melihat di sini, tuan-tuan, cukup kalau kita ada tabung wakaf, kita nampak tabung itu wakaf. Sebab setiap tabung Perbanan Wakaf Selangor mesti ditempelnya logo Perbanan Wakaf Selangor. Rasanya mesti ada. Setakat ni tak ada lagi yang tak ada lah. Jelas ada rasanya. Tak ada masalah, tuan-tuan. Sebab setiap tabung wakaf mesti ada logo wakaf, tuan-tuan. Jelas kat situ, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan masuk saja, tuan-tuan tahu. Bila tuan-tuan nampak tabung wakaf secara automatik, tabung itu adalah wakaf, tuan-tuan. Kecuali bila kami ada buat pengiraan, kadang-kadang kita semak juga, tuan-tuan. Mungkin ada kesilapan di antara jemaah. Dia termasuk duit tahlil. Faham? Kita pernah terima duit ni untuk buat tahlil. Bila kita tahu, mungkin kesilapannya sebenarnya dikira wakaf.
Tapi bila bukit kesilapannya, kita akan serahkan kepada pihak masjid tersebutlah. Contohnya Masjid Jelutong, contoh duit tahlil, kita akan serahkan kepada Masjid Jelutong untuk uruskan tahlil tersebut, kita serahkan duit tersebut. Sebab apa? Selalu duit tahlil ini dalam bentuk sampul, tuan-tuan. Tetapi kalau dari sini, tuan-tuan, dia cukup setakat niat, sebab itulah akad dia, tuan-tuan. Kita niat dan adanya tabung wakaf, tuan-tuan. Dan jelas itu adalah wakaf. Ini yang berlaku seperti mana tabung infak anak yatim. Tuan-tuan nampak tabung tu tulis anak yatim, kan? Maka di situ macam mana pun tabung itu kegunaannya untuk anak yatim. Dia tidak boleh menjadikan pengurusan masjid, tidak boleh. Dia mesti pengurusan anak-anak yatim. Ini kena jelas, tuan-tuan. Sama juga dengan wakaf, dia mesti wakaf. Sebab apa? Sudah ada logo wakaf dan sebagainya, tuan-tuan. Di situ. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila kita jelas benda ini, maka insya-Allah tidak ada isu lagi, tuan-tuan, berkaitan adakah sah wakaf kita, Ustaz. Saya risau macam tak sah. Contoh, tuan-tuan. Sebab apa? Dia cukup, kalau kita lihat, kita bawa kepada masa kita membuat untuk isu tabung ini, tuan-tuan, dan telah jelas di dalam kita punya ahli lembaga pengarah, yang mana insya-Allah, tuan-tuan, ada sebahagian portion mesti serahkan kepada masjid, yang mana dalam 33% mesti diserahkan kepada pihak masjid, dan masjid itu mesti digunakan dalam bentuk wakaf. Contohnya, tuan-tuan, Masjid Fastabiqul Khairat. Masjid Fastabiqul Khairat, dia ada tabung wakaf. Okey, jelas, eh? Bila kita bawa benda ini, kita bawa kepada lembaga pengarah kami, kita untuk meletak tabung, dan mereka menetapkan mesti serahkan 33% daripada hasil kutipan tabung tersebut kepada pihak masjid yang memberi kita letak tabung tersebut, tuan-tuan. Okey. Dan 33% itu, tuan-tuan, yang mana kita akan return kepada masjid dalam bentuk aset kekal. Tuan-tuan kena jelas, wakaf kegunaan dia adalah untuk umum. Dia tidak boleh untuk individu, tuan-tuan. Sebab kita kadang-kadang ada setengah masjid dia mohon jubah imam. Jubah imam ni tak boleh dia individu. Sebab saya tengok imam dia agak kecil saiz dia, tuan-tuan. Kalau saya datang, saya tak boleh pinjam jubahnya lah. Itu persoalannya. Agak kecil, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan sabar lagi, ya. Ada masa lagi, kan? Boleh sabar lagi. Tadi dah belajar dah 2 jam. Sabar insya-Allah, tuan-tuan. Dan insya-Allah, tuan-tuan, ni jubahnya, tuan-tuan. Tak boleh. Sebab apa? Dia untuk individu. Dan duit wakaf itu digunakan untuk apa? Contohnya untuk baik pulih bumbung bocor, nak buat waterproof. Dipersilakan. Tafadhal, dipersilakan, tuan-tuan. Nak baik pulih apa lagi maintain, nak cat masjid, dipersilakan. Macam Masjid Al-Impian, tuan-tuan, dia ada tabung wakaf. Dia guna duit tabung wakaf tu nak buat apa? Buat tempat korban punya tempat tu. Ada landai, buat bumbung, boleh dipersilakan, boleh guna. Dan baru-baru ni Masjid Al-Impian kena sambar peti dekat PA system. Digunakan untuk tukar PA system baru. Tak apa, boleh. Tapi kena selesaikanlah isu yang pertama, iaitu wayar bumi tu. Kena tanam betul-betul balik. Kena buat 4 penjuru. Tapi tak ada masalah, tuan-tuan. Jelas. Itu boleh, tuan-tuan. Itu 33%. Tetapi, tuan-tuan sekalian, itu yang telah ditetapkan. Tetapi bila kita bincang kerana apa, costing yang apa, ekonomi yang agak sukar sekarang, tuan-tuan, pengurusan masjid perlukan dana yang lebih. Alhamdulillah, tuan-tuan, Permandangan Wakaf Selangor telah menetapkan satu syarat yang baru, iaitu 50% kita bagi balik kepada masjid. Bukan 33%, tapi 50% kepada masjid, dan 50% lagi kita akan agihkan dalam bentuk sumbangan fi sabilillah. 50% kita serahkan kepada masjid dan tuan-tuan. Maksudnya, tuan-tuan, kalau dapat 100,000 dalam tabung masjid tersebut, 50,000 tu adalah pihak masjid punya, tuan-tuan. Bukan untuk jamuan, bukan untuk ngeteh, bukan untuk apa lagi? Apa lagi yang program. Dia mesti kegunaan wakaf, tuan-tuan, dalam bentuk aset kekal.
Alhamdulillah tuan-tuan. Itu antaranya lah untuk dalam bentuk akad ni tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, akad ini kena jelas, kecuali tuan-tuan kalau kita ada buka kaunter macam sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berwakaf, tuan-tuan boleh cakap lah, saya berwakaf, disunatkan, tak ada masalah tuan-tuan. Itu adalah sunat tuan-tuan. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebab apa? Dari segi akad dia cukup niat, dan juga dia berbeza dengan akad nikah. Akad nikah lain. Akad nikah dia kau boleh kena salam, kena unjuk tuan-tuan. Betul-betul. Itu akad nikah. Tapi wakaf tak payahlah. Tapi kalau tuan-tuan nak unjuk boleh je. Tapi kena kata, sebab kita pernah dengar ada seorang hamba Allah ni, dia kata, Ustaz, saya rasa kalau saya masuk duit dalam tabung macam tak sampai Ustaz. Contoh. Dia katalah, ni ada orangnya. Tak sampai. Saya kalau nak wakaf, saya mesti datang jumpa Ustaz. Saya kata boleh, tak ada masalah. Tapi bila datang wakaf, dia siap sebut betul-betul lah, satu persatu. Alhamdulillah lah, boleh, tak ada masalah, sunat. Tapi ada penambahan, dia minta doa tuan-tuan. Doa sekali kita bagi. Tak ada masalah tuan-tuan. Boleh. Tapi ini untuk memudahkan, sebab apa, zaman sekarang dia lebih orang kata moden. Maka adanya tabung wakaf, maka ada aplikasi wakaf. Itu adalah wakafnya tuan-tuan. Cukuplah dengan niat kita, adakah kita jelas tabung itu tabung wakaf. Selalunya mesti ada logo Perbadanan Wakaf Selangor dan ada kita tampal template Perbadanan Wakaf Selangor tuan-tuan. Tapi kalau tabung tu kena cabut, dia punya Wakaf Selangor tu kena bagi tahu kami lah. Setakat ni kita buat, kita cek satu Selangor, Alhamdulillah ada tuan-tuan. Tak ada masalah. So, insyaAllah saya mohon rasanya tuan-tuan jelaslah. Ada soalan setakat di sini tuan-tuan. Sebelum kita ke seterusnya. Okey, Puan. Okey. Kalau dalam televisyen, contoh yang saya selalu dengar tu, kuliah hadis tu, hadis 114. Selalunya pukul 5.30 pukul 6. Ada. Benda itu kalau tuan-tuan wakaf, tuan-tuan maksudnya cukup dengan niat dan tuan-tuan tahu duit tuan-tuan ke mana tu. Tahu duitnya ke mana. Tahu duitnya ke mana. Macam tuan-tuan dapat tabung wakaf lah. Tuan-tuan tahu jumlah tuan-tuan nak bagi. Tuan-tuan main sarung. Tangan kanan. Sesiap. Seluk. Itu lain lah. Tapi tuan-tuan tahu benda tu. Jumlahnya tuan-tuan tahu. Dan tuan-tuan memang niat nak berwakaf. Maka sah lah tuan-tuan. Tak ada masalah. Dia begitu tuan-tuan. Ya buat. Okey. Soalannya, adakah setiap negeri ada Perbadanan Wakaf Selangor? Perbadanan Wakaf lah, Wakaf Selangor. Yang kalau kita, yang saya maklum setakat ini, Johor ada dia punya wakafnya, tu yang agak besar lah, dengan support daripada JLC mereka tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan. Dan juga Wakaf Selangor ada Perbadanan Wakaf Selangor, dan negeri-negeri lain tidak ada perbadanan. Negeri-negeri lain setakat ini yang saya maklum, mereka berada di dalam majlis agama mereka sendiri tuan-tuan, dalam bentuk unit tuan-tuan. Unit. Dengan kalau kita tengok dalam majlis, dia ada unit-unit dia, yang mana di Melaka, di Negeri Sembilan, dia berada di dalam naungan majlis agama mereka sendiri tuan-tuan. Okey, Puan, jelas sebab itu mereka apabila kita buat satu perkara yang luar biasa seperti wakaf emas, maka antara rujukan mereka adalah Perbadanan Wakaf Selangor. Sebab baru-baru ni kita dapat call daripada, bukan baru-baru ni lah, 2 tahun lepas kita dapat call daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Maka macam mana Ustaz? Ustaz buat wakaf emas Ustaz. Contoh. Yang mana kita ada prosedur kita tak terima emas. Maksudnya kita terima emas dan kita kena tukar nilaian itu pada waktu itu juga tuan-tuan. Dia tidak boleh kita dapat, kita simpan dulu. Emas naik, kita jual.
Tak dapat. Dia kena tukar nilaian semasa itu juga, tuan-tuan. Itu kena jelas lah. Tapi kalau untungnya dapat emas, kita simpan. Emas naik betul lah. Emas turun. Emas 2 tahun lepas baru 300 lebih. 400. Sekarang, contoh. Tak boleh simpan masalahnya. Dia kena tukar dalam waktu semasa juga, tuan-tuan. Itu antaranya lah produk-produk di perbandanan wakaf Selangor. Okey, jelas? Bu? Okey. Tak ada. Tak dengar. Wakaf tanah Pajakan 99 tahun. Wakaf tanah Pajakan. Okey. Dia kalau wakaf tanah Pajakan ni kalau hak milik kita boleh, tak ada masalah. Kalau hak milik kita lah. Jangan hak orang lain, jangan hak orang kata pakcik kita kan. Tak boleh. Dia masih hak milik kita, tak ada masalah, tuan-tuan. Okey, jelas puan? Cuma tuan-tuan, bila wakaf ini, tuan-tuan kena jelas pula. Wakaf ni dia ada barang alih, barang tidak alih. Wakaf ni dia ada jenis-jenisnya. Wakaf ni tuan-tuan, pertama kita ada wakaf khas. Wakaf khas ini adalah wakaf yang dikhususkan kepada institusi tersebut. Contohnya, saya nak wakafkan tanah. Tapi tanah ini untuk surau Khalid Al-Walid. Maka manfaat dia mesti surau Khalid Al-Walid. Itu adalah wakaf khas. Wakaf ami, saya wakafkan tanah ataupun saya wakafkan duit. Yang mana benda ini bergantunglah pada wakaf Selangor nak buat apa, maka kita akan buat pecahan 70-30, 70 dalam bentuk pelaburan dan 30% kita dalam bentuk sumbangan fisabilillah. Itu yang umumnya, tuan-tuan. Okey, jelas? Okey. Yang seterusnya, maka di sini juga ada pecahan lagi, tuan-tuan. Adanya wakaf zuhri. Yang ditanya kepada saya, Ustaz. Wakaf zuhri itu apa benda? Wakaf zuhri itu adalah wakaf yang senang cerita wakaf kepada waris. Wakaf kepada, bagi saya tuan-tuan, wakaf zuhri ni penting. Alhamdulillah tuan-tuan, sangat pentinglah. Sebab kalau kita dengar kisah-kisah apa mega holding kan. Mega holding yang main juta-juta contohnya. Soalnya kalau company-company Melayu, satu generasi mungkin ada lagi. 2 generasi dah kurang sikit, 3 generasi dah habis dah. Selalunya lah tuan-tuan. Isu dia berkaitan berlakunya faraid di sini, tuan-tuan. Bila kita buat wakaf zuhri, maka company tersebut tidak boleh dijual. Mesti diwariskan. Sama juga dengan rumah. Kalau rumah kita wakaf dalam bentuk wakaf zuhri ini dalilnya tuan-tuan, iaitu Abi Talha mewakafkan kebun Bairoha kepada baginda Rasulullah SAW untuk umat Islam, dan baginda menyatakan wakaflah kepada waris kamu. Kemudian Abi Talha terserahlah dan dia melakukan wakaf zuhri di situ, tuan-tuan. Di sini tuan-tuan, contoh kita ada rumah pusaka, kita tak nak rumah itu dijual, maka kita buat wakaf zuhri, maka rumah itu tidak akan dijual. Tapi manfaat dia untuk waris sahaja. Faham wakaf musyarak dan wakaf zuhri lah nak cerita, tuan-tuan. Yang sebenarnya tuan-tuan sekalian, bila di sini tuan-tuan, persoalan dia di Selangor tidak melaksanakan wakaf zuhri. Sebab dia agak sukar, tuan-tuan. Nak uruskan bergenerasi. Sebab benda ini kita pernah buat kajian di Kelantan. Sebab Kelantan ada buat wakaf zuhri dan diorang stop. Yang dah ada tu adalah. Yang nak buat baru tu tak dapatlah. Tapi dalam kajian mereka kata agak sukar, tuan-tuan, untuk menjaga benda ini, tuan-tuan. Agak sukar untuk warisnya. Tapi insya-Allah pada masa akan datang mungkin ada, kita tak tahu, insya-Allah tuan-tuan, wakaf zuhri ini. Tapi setakat ini di Selangor belum dilaksanakan lagi, insya-Allah. Okey?
Tuan-tuan jelas. Dan ada juga wakaf bertempoh. Wakaf bertempoh. Dia ada tempoh dia. Ustaz, saya nak wakaf, Ustaz. Saya nak wakaf tapi tempoh saya bagi 5 tahun je. Wakaf bertempoh ni sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya tidak ada istilah wakaf bertempoh. Tetapi tuan-tuan sekalian, bagi pandangan saya lah, ada pandangan mengatakan boleh, tapi tidak boleh tanah tuan-tuan. Tanah tak boleh kita buat berwakaf. Tapi kalau rumah tu mungkin boleh. Contohnya, rumah itu kita wakafkan. Contoh saya nak pergi Dubai. Saya ada rumah ni, Semidi ni. Saya nak pergi Dubai, kerja dapat job 10 tahun dekat sana. Saya nak wakafkan tempoh 10 tahun saya ada berada di Dubai, contoh tuan-tuan. Tapi kat Selangor belum dipraktikkan lagi lah. Tapi insyaAllah barangkali kalau ada tu Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi tanah tak boleh lah. Kalau tanah bagi cukup masa dia ambil balik, boleh kita dah besar-besarkan dia ambil balik, tak boleh lah tuan-tuan. Tapi sebelum ni di Selangor tidak laksanakanlah lagi insyaAllah. Sekarang yang kita buat pembincangan berkaitan dengan rumah, kedai dan sebagainya lah insyaAllah. Okey, jelas setakat ni tuan-tuan. Okey, jelas Kita berbalik kepada tajuk asal kita. Kita dah lagi jauh sebenarnya ni. Nak kena balik pada tajuk asal kita tuan-tuan, iaitu indahnya wakaf. Yang sebenarnya tuan-tuan, wakaf ini insya-Allah pahalanya berpanjangan. Saya bawa contoh-contoh yang berlaku hari ini tuan-tuan. Baru-baru ni saya pergi di Masjid Pulau Indah, Kelang. Masjid ini dibina hampir 100 tahun. Orang yang wakaf dekat sana barangkali dah meninggal. Sebab orang yang wakaf 100 tahun ni, janganlah dia wakaf umur dia 2 tahun tak. Umur 2 tahun tak boleh wakaf. Umur 3 tahun tak boleh berwakaf. Sebab tak cukup syarat dia ni. Nak wakaf dia kena tahu beza mumayyiz tuan-tuan. Kerana orang kata harta dia sendiri. Jaranglah mak ayah bagi harta dia umur dia 10 tahun dah bagi tanah. Jarang. Ada lagi lah. Dia kena boleh pegang umur dah 19 tahun. Kan. Tak bagi tahu masjid itu dah dibina hampir 100 tahun tuan-tuan. Digunakan sebagai tempat solat Jumaat. Digunakan sebagai tempat orang menuntut ilmu. Digunakan sebagai tempat solat 5 waktu tuan-tuan. Digunakan sebagai tempat iktikaf dan sebagainya. Orang yang wakaf barangkali dah meninggal. Dah tak ada dah tuan-tuan. Contohlah kalau ada tuan-tuan. 100 tahun nak jadi imam. Boleh. Tak mampu. 100 tahun nak jadi bilal. Boleh. Tak mampu tuan-tuan. Tetapi sumbangan dia bagi pembinaan masjid di Pulau Indah itu siap digunakan sehingga hari ini tuan-tuan, pahala tetap berterusan kepada dia ila yaumil qiyamah. Inilah kalau kita lihat bersabit dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir 100 tahun pencen kubur dia masih mengalir lagi tuan-tuan. Inilah kejaran pencen kubur kepada kita tuan-tuan. Itu contoh yang agak lama lah 100 tahun. Tuan-tuan nak tengok contoh yang paling lama, iaitu 1000 tahun tuan-tuan. Iaitu Masjid An-Nabawi. Masjid yang diwakafkan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam pergi melakukan Umrah sehingga ada dalam Masjid An-Nabawi. Dan digunakan sehingga hari ini tuan-tuan. Baginda telah meninggalkan kita hampir 1400 tahun. Kalau kita lihat kepada hadis ini, pahala tetap berterusan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini tuan-tuan. Allahu akbar, 1400 tahun. Sebab itu tuan-tuan, inilah perbezaan wakaf dengan infak. Maksudnya tuan-tuan jelas, ianya memberi manfaat kepada umat Islam insya-Allah tuan-tuan. Dan bezanya wakaf dengan zakat, tu tak masuk lagi tu, sikit lagi. Saya bagi umum saja tuan-tuan. Wakaf dengan zakat, zakat ini wajib. Wakaf ini sunat. Itu bezanya yang utama. Zakat ini lebih kepada individu. Wakaf ini lebih kepada umum. Okay? Kalau infak, individu boleh, umum boleh. Kalau individu lebih afdal bagi kepada fakir miskin. Ustaz, saya terbagi kepada orang kaya, Ustaz. Contoh, dia CEO-nya menyamar, contoh tuan-tuan. Terbagi, contoh. Tak ada masalah, sah tetap sah.
Cuma lebih afdalnya kita bagi kepada fakir miskin atau infak. Kalau kita lihat kepada zakat ini pula tuan-tuan, zakat ni dia ada kadar dia. Kadar dia tidak tertulis di dalam Al-Quran, tetapi kadar dia tertulis di mana? Di dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita lihat dia punya maksudnya 40 ekor kambing, 1 ekor ditumbangkan. Kalau dia 100 ekor, ditumbangkannya berapa? 2.5% yang kita kena keluarkan zakat. Itu tuan-tuan kena jelas. Manakala wakaf ini dia tidak ada kadar. Ikutlah tuan-tuan nak bagi berapa pun. Janji kerana Allah, tuan-tuan dapat pahala insya-Allah tuan-tuan. Itu kena jelas tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, itulah beza wakaf dengan zakat. Dan zakat ini dia telah ada agihan dia sendiri, iaitu 8 orang asnaf yang telah dirakamkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil. Dah ada 8 orang asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Manakala wakaf ini insya-Allah tuan-tuan, manfaat dia adalah untuk umum sahaja tuan-tuan. Okey, jelas setakat ni berkaitan wakaf zakat semua tuan-tuan, perbezaannya. Kita berbalik kepada hadis Nabi tadi, sikit lagi tuan-tuan, jadi 5 minit, kita sharp, 12 kita stop. Tuan-tuan jangan risau. Kalau tuan pamphlet ada kat depan, dah. Boleh. Okey. Okey, sebab saya tak ada pamphlet dekat sini, kena ambil satu pamphlet. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih Puan. Okey. Ya. Okey, soalannya yang mana satu lebih afdal, infak, wakaf, zakat. Okey. Apa-apa pun dalam Islam yang rukun, yang wajib kita kena dahulukan. Okey. Zakat tu aulawiyat, memang wajib, tidak ada sunat, tidak ada culas. Tu zakat. Yang seterusnya tuan-tuan, wakaf dengan infak. Kita kena jelas juga. Pertama kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkan diri kamu dahulu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat kepada sini tuan-tuan, maka di aulawiyatnya kita bagi bantu kepada ahli terdekat kita dahulu. Kalau bentuk infak ke kan sebagainya insya-Allah. Tetapi kalau dalam bentuk ibadah pula, wakaf ni berbeza dengan infak. Wakaf ini sedekah yang muhramah. Yang orang kata sunat-sunat muakkad jugalah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia ada pencen. Macam tuan-tuan lah kerja kerajaan dengan kerja swasta. Duduk boleh, duduk dapat gaji. Tak ada masalah. Cuma kerja swasta ni dah habis kerja umur 60, kena kerja sikit lagi lah. Sikit lagi. Cuma yang kerja kerajaan, insya-Allah boleh datang suara awal boleh bagi nama sebagai AJK. Sebab dia free. Dia boleh bantu insya-Allah. Contoh macam tu contoh. Sama juga dengan ni. Kita lihat infak ni tak ada masalah, boleh. Memang perlu kita buat. Sebab kita kena dahulukan keluarga kita dahulu. Orang terdekat kita. Dan infak ni penting supaya apa? Masjid boleh beroperasi. Masjid boleh orang kata buat kuliah sebagainya. Dan sebenarnya wakaf ni pun kena buat. Sebab apa? Wakaf ini tuan-tuan adalah pencen kubur kita. Yang mana kita tahu ajal kita bila masa sahaja. Bila anytime berlaku kematian
Bahkan kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikmul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana-mana ada kematian. So Khalid Al-Walid ni pasti berlaku kematian. Masjid Bukit Jelutong pasti berlaku kematian. Baru-baru ni sahabat kami Maiz 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas meninggal. Semalam jiran saya punya kakak meninggal. Mu'allaf dah jadi mukallaf. Baru jadi mukallaf lah, meninggal tuan-tuan. Anytime berlaku kematian. Tetapi nak bagi tahu tuan-tuan, bila berlaku kematian, adakah kita macam tu je? Tak, kita kena buat persiapan. Persiapan apa? Inilah hadir ke majlis ilmu, kita faham konsep wakaf, kita faham konsep sabar, kita faham segala-galanya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. InsyaAllah. Dan saya nak bagi tahu yang tadi itu, yang paling penting, wakaf ini adalah sedekah muhramah, sedekah yang kata pincin kubur kita, insyaAllah. Yang mana lebih baik, kita boleh fikir sendiri, insyaAllah tuan-tuan. Okey, jelas semua. Ha. 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 Okey, sebab macam puan kata tadi, ada orang datang mohon sumbangan. Maksudnya bila untuk individu secara automatik dia tak boleh jadi wakaf. Tak boleh jadi wakaf. Dia infak atau sedekah saja. Tapi puan bagi dalam bentuk harta itu adalah infak kepada dia sahaja tuan-tuan. Sedekah kepada dia, ikutlah dia nak buat apa, tak ada masalah. Cuma kalau macam wakaf ni, kalau dia letakkan infak untuk pengurusan masjid, dia kena jelaskan sepatutnya berapa persen dia ambil, kena maklum. Sama juga dengan wakaf. Kalau wakaf, sepatutnya dia tidak boleh ambil persen untuk duit wakaf itu. Saya wakaf RM10, RM10 itu tak boleh ada portion untuk dia punya pengurusan. Tak boleh. Itu kena jelas. Kalau nak, kena maklumkan kepada jemaah atau masyarakat berapa portion dia ambil. Itu kena jelas. Boleh. Betul. Sebab dia letak dalam bentuk sumbangan. Okey. Bila dalam bentuk sumbangan, kalau kita contoh dia mohon sumbangan untuk tahfiz, kita pun bagi dalam RM200 atau RM100 kita bagi. Dan portion RM1 itu ada sebahagian dia jadikan pembangunan. Ada sebahagian dia akan jadikan operasi. Itu tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena pastikan ianya berdaftar. Kalau boleh. Maksudnya bukan skema lah. Kena jelas lah. Kalau kutipan itu kena tengok dia berdaftar tak dengan Majlis Agama Islam Selangor. Supaya apa, tidak ada skema yang berlaku di situ lah. InsyaAllah. Itu tak ada masalah puan. Memang boleh. Sebab itu saya kata, sedekah boleh jadi infak, sedekah boleh jadi wakaf, sedekah boleh jadi zakat. Infak boleh jadi wakaf. Contoh, infak boleh jadi wakaf. Tapi wakaf tak boleh jadi infak. Okey? Jelas Infak boleh jadi wakaf, wakaf tak boleh jadi infak. Okey puan? Jelas Okey, saya nak explain. Okey. Okey, saya nak explain berkaitan brosur ni. Okey. Pertama tuan-tuan, ini adalah borang yang mana kat sini kita ada akad lah untuk menulis kat sini. Ada setengah orang dia tak nak
tulis, masuk tabung je. Itu pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak tulis pun boleh, insyaAllah. Okey. Di sini kalau tuan-tuan nak berwakaf, dia ada nama pewakafnya adalah nama kita. Dan diniatkan kepada siapa? Mak ayah kita ke, pakcik kita ke, anak kita ke, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Kita melihat kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan dalam satu hadis, telah datang seorang lelaki berjumpa dengan baginda. Dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftitat nafsuha walam tusi wa azunnuha law takallama tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha wa la ajr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am fatasaddaqanha. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana telah datang seorang lelaki berjumpa dengan baginda, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu aku telah mati. Dia mati mengganjur, dia tidak sempat berwasiat apa-apa pun. Jikalau dia sempat berwasiat, nescaya dia akan suruh aku bersedekah. Adakah pahala sampai kepada ibuku dan warisnya sekali jika aku sedekahkan, ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, na'am, boleh. Fatasaddaqanha. Maka di sini tuan-tuan, kita boleh sedekahkan kepada mak ayah kita, tak ada masalah tuan-tuan. Yang seterusnya tuan-tuan, isilah nombor IC supaya apa, kita boleh isi sistem tuan-tuan untuk pelepasan cukai. Sebab apa, borang ini untuk memudahkan kita keluarkan resi, dan tuan-tuan dapatlah gunakan resi itu untuk income tax. Tak banyak lah, 10% tu banyak juga lah tu. 10%. 100% tak dapat, 10% daripada jumlah yang dikenakan cukai. Ini dia. Dan antara agihan kami seperti mana yang saya terangkanlah tadi tuan-tuan, antara agihan kami kita adalah ini, insya-Allah kalau tuan-tuan isi ni automatik kita bawa kepada wakaf am lah. Kecuali kalau tuan-tuan minta bagi kepada masjid-masjid, itu ada lain lah, kena bagi tahu kepada pihak kaunter depan, insya-Allah tuan-tuan. Tapi yang setakat ini yang kita bawa ini adalah wakaf am, yang mana kita akan agihkan dalam bentuk sumbangan fi sabilillah, insya-Allah. Sebab wakaf Selangor dia jatuh, dia jaga satu Selangor. Kalau wakaf am ni tak ada, siapa nak bantu sekolah yang kena litar pintas? Siapa nak bantu sekolah yang bumbungnya roboh? Siapa nak bantu tahfiz terbakar? Sebab dia satu Selangor, insya-Allah. Dan sebenarnya tuan-tuan di sini adalah sumbangan wakaf tunai. Ini adalah channel-channel untuk tuan-tuan berwakaf lah. Ada nombor akaun bank. Cuma ini QR ni dia tak pakai sangat dah tuan-tuan. Ni kita akan tukar. Snake MP dia. Ni Snake MP tuan-tuan. Tapi sekarang ni kalau tuan-tuan nak berwakaf, paling mudah tuan-tuan buka apps. Kalau handphone ni ada apps tau. Kalau tuan-tuan buka dalam apps ni, Play Store, tuan-tuan boleh daftar Baik Perbadanan Wakaf Selangor. Ada satu app tuan-tuan boleh download. Di situ tuan-tuan boleh berwakaf. Di situ tuan-tuan boleh tengok di mana agihan tersebut diagihkan duit tuan-tuan. Tu insya-Allah jelas. Sebenarnya tuan-tuan, inilah perancangan pembangunan yang dilaksanakan. Kita akan bangunkan wakaf center, stesen minyak, mak tahfiz Sains Selangor, MIT, dan kita akan Masjid Nurul Alam dah siap. Masjid Diraja Al Impian dalam proses pembinaan lagi tuan-tuan. Masjid Diraja Al Impian, tuan-tuan perasan dekat sebelah roundabout tu. Ada sikit tuan-tuan. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada ya? InsyaAllah saya cukup sekadar itu saja tuan-tuan. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan satu as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada persoalan lagi boleh tanya dengan sahabat saya lah daripada Perbadanan Wakaf Selangor, ada di luar sana insya-Allah. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi. Masjid negeri ya. Ada tabung wakaf. Ada lagi dua. Tabung kat atas kan. Ada pun pakai air kering tak ada pun. Nanti saya buat semakan balik. Ya dah boleh. Adakah dikeluarkan tak benda kan ke apa? Dia ada bukit. Ada.
Sebab diorang minta kurangkan tabung. Tabung wakaf kan kurang. Ada. Ya ada setengah tabung untuk masjid je. Ustaz tolong cek. Boleh saya check insya-Allah. Boleh. Okey. Ya. Barang kemas naik. Macam oh, So lebih senang masuk apps tu Ustaz. Lebih senang kan? Lagi mudah. Nasib baik ingat. Kalau tidak Ustaz buat balik. Tanya orang tu Ustaz orang.